Sesi saya mempersilakan Yang Berhormat Kota Melaka, silakan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya merujuk kepada tajuk pembangunan industri padi. Butiran antaranya semua di bawah pembangunan industri padi ini ialah 10012 bahagian pembangunan industri padi. Datuk Pengerusi, kalau kita lihat untuk tahun depan, sektor industri padi mendapat peruntukan yang berkaitan dengan penanaman padi ini yang lebih kurang ringgit Malaysia 2.9 bilion. Dan ini adalah wajar dan kita sokong sebab padi merupakan makanan ruji yang utama rakyat Malaysia. Dan juga kita ada anggaran lebih kurang 200,000 pesawah padi. Akan tetapi Datuk Pengerusi, kalau saya lihat kepada prestasi hasil padi, di mana kita lihat kadar sara diri pada tahun 2017, lebih kurang 10 tahun yang lepas, ialah 71%. Akan tetapi kita lihat anggaran kadar sara diri untuk tahun depan, 2026, hanya sasarannya ialah 59.9%, iaitu penurunan sebanyak 17%. Sedangkan purata hasil padi, metrik tan per hektar, yang sebenar pada tahun 2017, pada waktu itu ialah 4.21 metrik tan untuk 1 hektar. Tetapi anggaran sasaran untuk tahun depan hanya sekadar 3.79 sahaja, iaitu penurunan sebanyak 10%. Jadi kalau kita lihat lagi kepada dasar agro makanan negara 2.0 yang telah dibentangkan bagi tahun 2021 hingga 2030, di mana sasaran antaranya kadar sara diri mereka sasarkan pada tahun 2030, mereka nak sasarkan mencapai 80%. Kalau sasaran untuk tahun depan hanya sekadar 60%, bagaimana mereka boleh capai 80% pada tahun 2030? Jadi di sini kita lihat barangkali kementerian perlu mencari apakah punca prestasi yang kurang memuaskan ini dan bagaimanakah kementerian akan memastikan supaya keadaan menjadi lebih baik, akhirnya kita boleh capai sasaran tersebut. Sebab itu adalah penting. Seterusnya saya pergi kepada tajuk ternakan dan perkhidmatan veterina. Butiran 22300, kawasan peternakan babi. Datuk Pengerusi, daging ginzil adalah merupakan makanan utama untuk rakyat bukan Islam, yang di mana lebih kurang 10 juta orangnya. Dan apa yang kita lihat akibat daripada penyakit, di mana bekalan daging ginzil ini telah turun dengan mendadak. Akibatnya harga telah meningkat lebih daripada 300% berbanding dengan 2-3 tahun yang lepas. Dan juga akibat daripada kenaikan harga ginzil ini, dia akan menjejaskan harga daging yang lain. Sebab bila harga ginzil meningkat, maka rakyat akan pilih, bukan Islam, dia akan pilih untuk makan daging ayam. Jadi barangkali dia akan menjejaskan harga daging ayam. Jadi di sini saya merujuk kepada butiran kawasan penternakan babi ini ialah 26 juta. Jadi saya nak tanya kepada pihak kementerian, kod ini, di mana bagaimana peruntukan ini akan digunakan. Bolehkah kita pertimbangkan supaya kita tubuhkan atau banner, banner modern pig farming, dengan kita adakan pig farm area, di mana kita ada kawasan yang khusus untuk kita ternak ginzil ini, supaya kita boleh mendapat bekalan yang cukup. Dan kita harap supaya pihak kementerian dapat bekerjasama dengan ataupun meminta supaya kerajaan negeri juga memberikan kerjasama, sebab untuk memastikan industri ternakan ginzil ini dapat berkembang, dia perlu kerjasama daripada pihak kerajaan negeri kerana dia berkaitan dengan isu tanah, kegunaan tanah. Jadi saya harap
supaya setiap negeri boleh beri sokongan kepada Kementerian Pertanian ini. Selanjutnya saya pergi kepada tajuk pemasaran dan pembiayaan pertanian. Bawah butiran 40002 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Datuk Pengerusi, saya ingin merujuk kepada masalah yang dihadapi oleh pekebun sayur di Cameron Highland, kawasan Datuk Pengerusi, di mana kita lihat di sana pekebun sayur mereka menghadapi di mana harga sayur mereka tidak stabil, ya, di mana kita lihat antaranya ialah kerana ada sayur import daripada negara lain seperti Thailand dan China telah menyebabkan harga hasil tanaman mereka tidak mempunyai harga yang stabil. Akibatnya mereka telah mengalami kerugian yang besar. Sebab saya selaku pengerusi pembangunan Kampung Baru Malaysia, Semenanjung, saya telah pergi melawat ke Cameron Highland dan penduduk di Kampung Baru beritahu saya, ya, di mana mereka menghadapi satu cabaran. Harga sayur mereka harga mereka terlalu rendah dan mereka mengalami kerugian. Jadi satu lagi masalah yang dihadapi oleh pekebun sayur ialah dominasi orang tengah. Di mana orang tengah ini, ya, dengan adanya orang tengah ini, pekebun sayur terpaksa jual hasil mereka dengan harga yang terlalu rendah kepada orang tengah. Jadi dalam bab ini saya harap supaya FAMA boleh adakan satu plan jangka panjang untuk kita bantu pekebun sayur ini. Sebab kita harap supaya akhirnya industri pertanian ini dapat sambutan daripada golongan, terutamanya golongan muda, untuk menceburi dalam bidang pertanian ini. Jadi semua ini adalah penting. Akhir sekali saya merujuk kepada dasar pembangunan dan pengurusan butiran 10015 bahagian pemodenan pertanian. Banyak insentif yang telah ditawarkan, disediakan oleh Kementerian Pertanian. Dan di sini saya ingin menyeru supaya insentif ini, maklumat tersebut perlu, ya, disampaikan kepada mereka yang minat untuk ceburi dalam bidang pertanian ini, terutamanya golongan muda. Itu saja daripada saya. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka dan terima kasih